Pejamkan mata, bayangkan Infinix Note 50 Pro Plus 5G dekat tangan korang. Jom kita tengok apa yang best dekat phone Infinix yang terbaru ni. Sebelum kita cerita spek, kita tengok dulu apa ada dekat dalam kotak phone ni. Casing getah yang agak cantik berserta dengan magnet dekat dalam ni. Ada juga tempered glass disediakan. Ada kad ahli untuk warranty sekali. Paling penting sekali, charger 100 watt lubang C tau. Inilah dia Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Body kali ni memang cantik gila. Korang tengok, frame dia pun dah besi dan tak silap aku dia ada menggunakan besi Damascus dan aerospace kot. Dekat atas ni ada tulis JBL, speaker sound by JBL, dan untuk modul kamera dia korang sini tengok memang cantik gila. Ada 1, 2, 3 lubang, ada flash dan ada satu benda ni. Aku akan ceritakan apa kelebihan dia dan yang paling penting sekali dia datang dengan skrin rata tau. Nak main game ke, nak layan movie, memang rasa premium gila. Kalau nak cerita pasal charging dia, memang berdesuk. Untuk watt charging, dia ada 100 watt charging all around fast charge 3.0. Memang laju gila. Bateri dia pula 5200 mAh. Besar juga untuk dengan 100 watt dia ni. Asal charging laju je, mesti phone panas. Kau dengar ni, ada 3 protokol yang akan keluar masa kau tengah charging. Yang pertama, hyper mode. Ini yang paling laju lah. Dalam masa 32 minit daripada kosong, phone ni akan penuh bateri. Yang kedua, smart mode. Yang ini orang kata sedang-sedang lah. Okay? Tak laju, tak slow sangat, tak panas sangat. Dan yang terakhir, ada low temperature mode. Yang ini yang paling temperature paling low dan mungkin phone tu akan kurang sikit panasnya. Zaman sekarang ni charging laju tapi tak ada wireless, tak gempak lah kan. So Infinix bagi 50 watt wireless charging dekat korang. Asal Infinix je handphone gaming, kau silap. Kali ni Infinix dah masukkan banyak gila AI. Tapi aku nak ceritakan 4 saja AI dekat dalam video kali ni. Meeting pejabat panjang-panjang, letih nak salin. Kali ni ada AI recording summary. Boleh summarize dalam pelbagai bahasa. Bawah 1 minit dah pun siap. Original passage dan ini adalah summary dia. Nak menulis tak pandai, jangan risau. AI writing akan bantu korang. Korang tengok, ayat asal aku biasa je. Bila aku professionalkan, automatic nampak macam profesor. Lampu dekat bahagian bawah kamera untuk check heart rate. Dekat bahagian health, korang tekan je dekat heart rate, measure with phone dan dia akan berkedip-kedip dekat belakang. Korang letak jari, dia sedang mengukur kadar jantung korang. Kamera Q&A, korang snap je gambar apa yang korang nak. Tekan button on off 3 saat. Hi, can I know what is this place for? Kau tengok tu, dia siap translate bahasa Inggeris, dia siap terangkan lagi ini pejabat apa. Itu baru video unboxing. Belum lagi aku cerita pasal chipset, pasal gaming, pasal spek lain-lain. Confirm mata korang akan terbeliak tengok Infinix. Dan ada sebab kenapa aku cakap dia mid-range tapi macam flagship. Korang nak tengok full review, like, comment, share, repost. Kita sambung dekat video lagi satu. Baik beli Infinix ataupun